Dia rumah aku beritahu. Aku kata, ya ke? Dia kata, oh, kereta kau sedap apa? Dia kata, gengang dia kata. Ya, jadi ke datang? Kurangkan beban kompresor, so aku beli benda ni. Oh, tu dah jadi ni, aku sumbat ke Sui. Sumbat ke Sui. Sui ni bini aku pakai buat hantar anak pergi sekolah. Kita apa? Kereta sedap dia kata. Kereta sedap? Ya tau. Kata kau tambah cucuk lihat ni kata. Ya ke? Kata. Sebab Sui tu dia ada nyakit gearbox jerking. Betul. Betul. Jadi pagi-pagi lah gearbox tu jerking kata. Ni kena standby duit dah ni, berapa pula gearbox Sui kata. Bini aku kebor. Aku tak pakai lagi. Di mananya aku tak pakai lagi pun kereta tu. Aku biasa pakai memang hari Sabtu Ahad bila standby bila aku buat ada kerja jangan pakai kereta. Dia kata kereta sedap. Terak. Betul lah. Kereta pick up apa semua lah. Ada pick up apa semua. Aku ada tabiat. Bila aku isi minyak, aku akan reset ni. Pasal apa bini aku tak pergi tunggu sampai minyak habis, tengok berapa kilometer boleh pergi. So ini minyak ke darah. Sebab dia punya kapasiti tank dengan Gen 2 lebih kurang dalam 60-70 lah sekali isi penuh lah. Aku sekali isi minyak biasa isi penuh. Aku akan reset odor dia tu. Tekan dia. Kalau ni tu satu tank kalau macam ni 220 dah kena isi dah. Tank sama je. Tank. Tu dah pakai atas ni. Aku saja tak reset gitu. Nak tunjuk kamu. 288 minyak ada. Banyak je sebelum ni 220 tu 200 lebih sikit kena isi dah. Maknanya takut lah nak jalan kalau merah apa semua. Kalau kena ni bakar ni 280 beres lagi tu. Boleh jalan lagi lah. Ada stakok lagi kot minyak. Segembira saya tu kata dijimat minyak. Tapi sekurang-kurangnya bila pakai di Swift ni nampak dia punya kesan. Ada kesan. Jimat minyak, aircon pun sejuk. Gearbox tak jerking. Macam saya nak kata, kawan saya dia pakai Swift lah 2-3 orang kan. Dia kata kalau Swift yang umur daripada 12 tahun, kebanyakan sifat dia memang bukan macam abang. Pagi-pagi start nak jerking. Dia dah panas dah okey, pagi kan. Betul lah. Bila bakar benda ni, tak ada. Ni kira orang rumah bagi tahu. Kira rumah aku bagi tahu. Aku kata, ya ke? Dia kata, kereta kau sedap apa? Dia kata, gengang dia kata. Ya, jadi ke datang?